Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 3 November 2025 Masihi bersama dengan 12 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 6.04 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas kemarin lepas pada buat video tu kan. Lepas pada buat video review dah. Review pasal tu dah. Oh, lecture kan kena mari. Terima ni. Patut pedih pun. Lepas pada buat video review Hadil Fari tu, saya terus pergi sampai ke Fari lah. Tapi betul sungguh lah. Tak ada baju jaket Naruto tu kan. Rupanya untuk budak 3 tahun. Saya S. M pun tak lepas. Kena L juga. Adalah L. Dah mula lah. Ada artikel dia tu. Lepas tu budak tu, hak tak ada tu, saya pergi kepada budak tu lah. Random kit lah. Dia tak ngak tu, budak suara tu tak ada, ngak tu tak ada ke. Dan sekali ngak tu ada suara dia. Dan nak boleh ke Umairah baru ni lah. Walaupun saya pada bagi dia Kurumia itu. Jadi budak saya lah. Jadi dua lagi dia. No Ashwa Umairah kan. Hari ni birthday dia budak tu. Ashwa Umairah tu. Saya dah bagi dah pada 31 bulan baru ni. Bagi awal-awal siap. Pada hari Jumaat baru ni selesai dah kau dah. 3 tu. Nama gambar budak tu tengok dah. Ingat ya. Ami Irfan, Abang Noh, Ami Irfan. Gini, Ami Irfan tu maring. Ya, hari 1 bulan November. Ami Irfan 2 November. Lepas tu, No Ashwa Umairah hari ni, 3 November. Lepas tu esok Ali Akam. Ali Akam 4 bulan November. Esok lah. Masuk yang ke 4 tahun. Yang ke 4 tahun. 4 tahun lah, 3 tahun. 4 tahun ke 5 tahun tak ingat. 4 atau 5 kita tak ingat lah. Asal masuk 5 tahun dah Son. 4 November. Tapi hadiah dia tu sampai pada hari Rabu. Pada hari ni. Jumaat. 7 bulan lah. Dari 7 bulan baru sampai. Hadiah untuk dia tu. Sampai dah ni bulan tu. Sampai ni bulan lah. Bagi TikTok dia. Kalau cepat bagi TikTok ni. Ada juga lambat TikTok ni. Apa benda tu? Okey. Panjang pula dah. Muka dimah. Okey, lepas pada saya kesan dan benda-benda tu. Saya dah buat video daily. Klik rumah kejap dah. Lepas buat video daily mari, klik rumah kejap. Siap-siap pakai baju. Barulah pergi buat video review pasal dia tu. Betul-betul sampai hadir lah. Lepas tu dengan musim mutar waktu tu dalam kawasan tu. Tunggu tu. Semaya. Mana semaya di rumah? Klik lepas pada tu. Lepas pada sapah dia tu klik budak je lah. Klik semaya di rumah pula je lah. Barulah klik semaya maghrib di rumah. Lepas sudah semaya maghrib tu terus pergi keluar pula. Untuk semaya asar. Yalah, lepas pada tu pergi minum betul. Lepas pada hadiah tu tak jadi tu tak ada. Tak pandai tu. Pergi pada Umairah tu. Lepas tu Umairah ni lah. No Ashwa Umairah. Adik kepada Wafa, Nak Aminah Wafa dengan Syekh Ahmad Wash. Jadi 3 beradik kan. Jadi 3 beradik. Anak Muhammad Fazri. Lepas tu saya dah bagi dah. Bagi sesa anda tu. Sesa laki Facebook saya lah. Isteri dia pun laki Facebook saya ke. Lepas sesa tu singgah makan minum kedai Fikri. Lepas tu nak dekat masuk maghrib tu balik semaya maghrib sini. Dan masuk maghrib tu saya klik semaya maghrib di rumah. Lepas sudah semaya maghrib di rumah tu terus pergi ke tu pula ke masjid pula untuk semaya isyak di maghrib. Lepas tu di maghrib semaya isyak di masjid. Lepas tu dah selesai semaya maghrib isyak di masjid tu, saya pun pergi ke kedai Maksu.
go to makan ciao sup keting, lepas tu begitu lepas tu balik tu singgah dah aktiviti biasa minum malam. Pas selesai minum malam tu dalam pukul berapa dah? 11.30 saya balik rumah tu nak boleh tidur kan. Dah pukul 2 pagi jugalah tidur. Lepas tu bangun pagi tadi pada pukul pagi tadi pada pukul berapa? Pukul 6.50 bangun terus mandi sembahyang subuh. Kemudian terus pergi ke kedai Cik Don untuk makan sarapan sana. Lepas tu makan sarapan sana pergi minum pagi pula di kedai Fikri. Lepas tu 8.30 tu barulah boleh tu. Lambat dia buat air lambat kan. Terus pergi ke kedai tu lah ke tempat kerja. Lepas tu gau semua untuk mengikat sikit. Kat batu sikit. Lepas tu saya pegang pula satu beg. Mula tu 3 suku beg. Lepas tu segak beg pula. Seming untuk melah. Melah apa pula ni? Dia ada siap dah pukul 3.10 minit dah siap pukul 3.10 minit. 3.10 minit dah sekali barang 3.20 terus balik dah. Saya balik dah masa tu 3.20 minit lepas tu saya terus balik ke sini. Rehat sekejap, mandi semaya Zuhur. Pada pukul 3.50 semaya Zuhur. Nah, dah lah semaya Zuhur tadi pukul 3.50. Lepas tu terlelap sekejap. Bangun pula semaya Asar pada pukul 5. Tak ada pukul 5 ni. 4.50 semaya Asar. Lepas tu pas sudah semaya Asar makan nasi. Makan nasi dia ada main Facebook. Tak main Facebook, dia main internet. Buka tengok alamat internet dia. Alah. Pendapat terus buat video ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.